Atuk ambil gambar. Kau. Assalamualaikum. Kali ni Opah pergi ke perkampungan orang asli Pos 12 Gua Musang. Opah ke sana bersama dengan sukarelawan Masjid Pos 12. Ini Opah dengan Atuk dah sampai ke Masjid Pos 12. Tapi Opah sampai-sampai tak ada siapa lagi. Sebab awal berbenar Opah sampainya. Kawasan masjidnya Opah tengok ni ada macam wakaf ni. Ini kalau pasang kemah selesa berbenar lah ni. Sini terasa sejuk, berangin. Walaupun tengah panas ni dia rasa sejuk. Elok je kami sampai, imam ni pun sampai. Alhamdulillah. Lepas dapat maklumat daripada imam tu tadi, dekat perkampungan ni ada air terjun. Sebab tak ada buat apa-apa lagi, kami pun pergilah cari air terjun tu dulu. Nak tengok kawasan tu macam mana. Kalau boleh mandi, kami memang nak mandilah. Kiri kanan. Keliru juga bila ada simpang macam ni. Nak ke kanan ke, nak teruskan. Ya betul. Dia tunjuk gambar itu kan. Kau nak kanan dia ada jambatan itu. Kampung lagi satu. Atuk ambil gambar. Kau. Jumpa juga sudahnya kami tempat ni. Kami masuklah. Dapatlah parking dekat sini bawah pokok. Jumpalah budak-budak orang asli ni Banyaklah maklumat yang Atuk dapat dari mereka ni. Dia Atuk dapat geng dekat Pos 12. Ini semua kerja di mana dia tahu. Jangan ini di Pening. Di Kelang. Ni dia pun balik cuti ni, cuti raya Korban. Dia. Okey, dapat geng baru. Tu dia. Ini betul-betul sebelah air terjun ni tahu. Ni air terjun. Nanti kejap kita tunjuk. Kita tunjuk belakang. Tu belakang air terjun memang jernih. InsyaAllah nanti kita akan tunjukkan. Ini tempat mandi yang dekat bawah. Dekat atas tu ada lagi. Nanti kita pergi tengok ya. Sekarang kita tengok yang dekat bawah ni dulu. Lepas ronda-ronda sekejap, kami makanlah. Dah lapar. Mula nak makan dekat lodging. Tapi dekat lodging kebetulan lalat banyak berbenar. Itu yang kami lari awal-awal ke sini tu. Ingat nak melepak dekat masjid lodging dulu. Nak jauh daripada masjid Saidina Abu Bakar. Pos 12. Dekat air terjun. Pos 12. Habis makan, solat dulu. Solat dekat sini je. Dekat situ boleh solat. Tapi ada orang duduk kat situ. Kami tak jadilah nak ke situ. Api dah hidup. Ni Atuk nak masak ayak. Ni dekat betul-betul dekat dekat tepi sungai. Pondok buluh dia orang buat. Ni masyarakat kita Muslim orang asli kita. Tu. Opah dia duduk sana, dia ada telaah apa dia benda tak tahulah. Dia. Itu sekarang memang lama dah tak ada orang duduk tapi bersih. Dia orang lepak-lepak situ lah budak-budak muda itu. Sebelum dia orang terjun mandi ke sungai. Air dah masak. Kita ambil teh dulu. Mana dia? Masuk je lah dengan teh tali tak apa.
Besar, bekas ni besar. Ya, tak penuh pun. Tak penuh. Okey, kita nak buah gula pula. Tu. Cukup tu. Mana-mana buah cukup. Okey. Opah ndak gak bergambar, asyik atuk aja. Gambar opah tak ada. Kau tak lah. Okey lah mana dulu. Okey. Oh, sejuk lah. Sejuk. Macam ais. Macam ais. Tapi memang tak boleh tahan lama lah dah. Ngapa? Sejuk. Sejuk sangat? Dia sejuk dia lain. Sebab ini dia tak jauh dari lain tau. Sejuk. Dia macam sejuk dia. Mak dah mandi dah? Rasa parah mak kena mandi ni. Aku tak lagi tunai. Wah, rambut cantik tau. Sejuk. Ya. Tak main sejuk. Ada macam kat login. Ya. Dah. Ni kawasan ni sebenarnya kalau berkemping, berkemah, berkemper pun tak ada masalah. Dia kawasan besar juga. Parking okey. Cuma kalau hujan kena jagalah sikit, takut terbenam. Sudah. Dekat atas daripada pondok ni ada lagi sungai. Jom kita tengok. Ni tempat ni atas sikit daripada pondok yang ditunjuk tadi tu. Dekat sini dia macam ada dua cabang. Dua sungai, anak sungai. Belah sana satu, belah sini satu. Belah atas dia lagi menarik tempat mandi. Ya. Ada pulau kecil dia. Pulau Postwell nama dia. Air terjun Postwell. Okey. Habis mandi, jumpa anjing ni. Comel berbenar sebelum kami balik ke masjid tu. Dia datang.
Okey, okey. Apa dah atuk tu itulah tu. Sandwich. Ni pakar buat sandwich ni. Opah pakar makan. Nampak satu besen nasi goreng, satu besen mi. Nombor satu idea orang kuat semua dia. InsyaAllah. Jadi sehat. Oh, itu dia. Oh, banyaknya. Oh, itu dia. Okey, okey. Kata dia. Wah, dia semua orang-orang kuat. Alhamdulillah, ya Allah. Itu dia. Alhamdulillah, alhamdulillah. Okey. Gulung. Jangan kira. Alhamdulillah. Mam, ambil gambar sikit tau. Mana tahu lepas ni kita dah tak jumpa, Atuk faham-faham je lah bila masa boleh habis. Sukarelawan tidur dalam masjid ni lah. Macam Opah dengan Atuk tidur dalam kemper Opah tu lah. Atuk, ambil gambar awak. Awak baby. Lah lucu Atuk. Dia. Alhamdulillah, ya Allah. Semua sehat-sehat. Itu nak. Ya, itu nombor satu itu. Sehat dulu. Chef kita sepanjang berada di masjid ni, yang baju oranye ni. Nak keluar ke? Ada buat kopi ke minum ada buat. Ada. Ada betul. Sapi. Jadi air tu. Boleh. Dua orang ni antara tulang belakang dapur ni lah. Orang kuat dapur ni. Ada ayam. Oh, cerita ayam. Abang, boleh balik bagi ayam tu, Abang? Apa tu? Oh, tidak. Ha? Oh, tidak dibuang. Dua periuk. Bang, jom bang kita beratur, Bang. Abang minta beratur, Bang. Ngopah ke gambar aku je. Imam dia Betul. Aku nak makan. Ada kat luar dah. Bagi sejuk dulu. Abang kat mana? Dekat masjid. Tepi pintu tu. Kalah lapar tadi. Alhamdulillah. Ni dia Opah punya semangkuk. Wah, makan air sup apa? Ni Poswell punya masjid. Poswell. Silap, bukan Poswell, Postwell. Periuk. Bapak periuk. Ini bukan yang dulu lagi bapak periuk. Gergasi punya periuk. Itu dia. Nasib baik aku dah tua. Kalau aku muda-muda dulu siap kau. Dah telan. Telan dengan tulang tadi. Jangan main-main. Dengan tulang. Oh, itu dia. Dia okey. Tengah larat boleh. Tak apa, insya-Allah. Inilah tukang masaknya. Allahu akbar. Ni sup yang dimasak tadi lepas sembahyang Jumaat bagi orang kampung makan sekali. Dina. Dema ni lah orang-orang kuat kampung ni. Baik-baik semua. Ni cerita aktiviti sebelum korban. Opah pun sempatlah bergambur-gambur. Kami nak buat korban. Ini Bilal terbaik Kelantan nombor berapa? Nombor berapa sudah dapat tadi? Nombor 3 terbaik Kelantan. Bilal orang asli nombor 3 terbaik Kelantan. Memang nombor 3 tu. Kat mana? Masjid mana? Sini? Okey. Bilal orang asli terbaik nombor 3 Kelantan. Peringkat Kelantan. Peringkat Kelantan tau, bukan main. Itu berapa? Bulan berapa? Yang hujung bulan. Kalau gitu, yang bulan hujung lah yang bulan. Ada tak lah, ini duduk kan?
Tak percaya ke kan? Allahu Akbar. Aduh, alhamdulillah. Inilah lembu korban kat sini. Ada 9 ekor. 6 ekor daripada Majlis Agama Islam Kelantan, 3 ekor dari sumbangan sukarelawan dan orang perseorangan. Setiap kemah ada nama kampung. Setiap kampung ada wakil yang akan memotong lembu tu nanti. Tak, ada kampung-kampung ni. Kampung Pelut. Sorry lah, 3 kampung aja orang opah sempat ambil gambar. 3 lagi opah taklah sempat. Ingat kawan-kawan nak ambil, lala lupa. Yang sedia lembu cukup. Kami mengucapkan Selamat Hari Raya Ailadha. Moga budak ni semua menjadi orang yang hebat suatu hari nanti. Amin. Nombor 9. Kita mula dari 9 dulu. Nombor 9 apa tu? Terbuk dengan poh. Terbuk dengan poh. Asianan, Jamal, Siti, Sariman, Astali, Lisa, Isan, Abali. Ada? Abali tak? Jangan. Oh, yang hot nama ni kena... Ni opah bersama orang asli motong daging. Opah suka cara mereka dekat sini. Sebab kalau untuk masak, mereka tak tunggu-tunggu. Potong aja lembu, terus bagi orang untuk potong kecil-kecil. Terus bawa pergi masak. Kiranya kerja memotong, kerja memaking. Lepas tu agihan dah selesai, makanan pun dah siap. Tak ada payah nak tunggu-tunggu. Semua dah potong, lepas tu khaskan untuk masak. Cara ni baguslah. Dekat pos 12 ni ada 6 kampung orang asli. Setiap kampung semua ada seekor lembu. Kiranya setiap kampung ada wakil mereka yang datang untuk potong-potong lapah lembu tu, packing-packing. Udah siap-siap semua, nanti kendian baru mereka akan agih-agihkan. Izin ambil gambar tau. Boleh. Oh, ini tengah menunggu lagi datang. Pro. Ya, alhamdulillah pro. Ini Lagi bagus kat sini kan apa? Budak-budak muda dibagi buat kerja macam ni. Taklah semua orang tua yang buat. Mereka didik budak-budak lagi dah buat kerja macam ni. Baguslah. Anak-anak. Okey. Aku ambil gambar. Ni tengah menunggu lagi ha. Ini antara sukarelawan yang terlibat. Mereka ni banyak buat kebajikan kat dalam kampung ni. Dari jalan, menggunakan jalan balak lagi. Aduh. Yang terbaring atas batu tu dah kepenatan sangat dah tu. Dekat sini kalau agihan dia, kalau ramai dia akan bagi lebih. Sampai 2-3 bungkus dia bagi. Berapa orang?
Lapan orang. 8 biji. Sally bin Alam. Jamal bin Filus. Alright. Ini kat dahi pula. Kat kaki. Ali, gini ni. Dia seorang. Ain. Nak ambil gambar. Ain ambil gambar. Okey, Berapa orang? Ali jauh ke jauh? Reza bin Latif. Saya sendiri. Berapa orang dah? 4 orang. Ahmad nak. Berapa orang ahli keluarga? 4. Azizan Asrul bin Alui. Okey, besar ni. 4. Tiga ke? Tiga ada. Perempuan ada. Rahul bin Amjad. Hai. Tulang plastik. Ini kan? Ada ni tulang. Yusuf bin Angah. Ni cerita sebelum kena potong. Dia orang tutup lembu yang belum kena potong tu jangan nampak kawan dia kena sembelih. Dia orang lindung. Budak-budak perempuan je yang buat kerja ni. Baguslah. Takut lembu belakang. Tapi orang masuk dalam video gambar tak juga dah. Memang balik kan dia. Ha. Ni nampak dia. Kampung depo orang punya. Nombor awak. Ha. Kampung Pos 12. Ya, pop. Ha. Ya, ni lengkap segala dewan segala apa ada. Ha. Pak. Bola. Ha. Kampung Plu. PLT. Okey. Yang ni lama. Tempat pun aman damal. Cuaca bagus ini, bersih. Udara bersih, nampak gunung semua pak. Dikelilingi oleh gunung. Memang tempat dia bagus, berangin aja. Tu dia. Pulau tu pasal pulau. Pulau pun aku. Ya ada ini pancaran nano, jangan takut. Internet tak ada masalah. Tu dia. Yang banyak ikan ni. Cina yang kebun ni besuk buang anjing buang. Ni yang salam dengan Atuk ni Imam. Atuk sedih nak ninggalkan kampung ni sebab orang-orang kampung ni semua baik-baik dengan dia. Mana? InsyaAllah panjang umur. Sihat. Sihat tu yang penting. Nanti kuat kau lah. InsyaAllah. Okay.
Saya pergi nak cari opah ni. Boleh. Menurut cerita orang sini, anjing ni tiap Jumaat akan datang ke masjid ni. Sihat dia gemuk Duduk tempat sejuk. Okeylah, kita pun dah sampai ke penghujung. Jumpa lagi di video akan datang. Jangan lupa like, komen, subscribe. Jumpa lagi. Bye.